Okey, baik. Di dalam video ni saya nak share dengan anda bagaimana untuk kita transfer uncak emas kita. Inilah kelebihan yang ada di dalam KAB Gold. Okey. So mula-mula kita sign in dululah kita punya account. Okey, kita sign in dulu sekejap. Okey, so saya tunjukkan tutorial ni adalah daripada akaun mak saya lah. So ni akaun mak saya. So siapa nak jadi bawah mak saya pun boleh, tak ada masalah. Saya ingin jaga daulat mak saya juga. Okey, baik. So kita pergi pada topik utama kita. Okey. So di dalam uncang emas mak saya, akaun mak saya ni kita ada 5.25 gram sekarang. So kat sini saya nak transfer 1 gram kepada saya. So macam ni cara dia. So saya gunakan akaun mak saya untuk buat tutorial ni. Okey, baik. So kita pergi dekat ujung ni, kita pergi dekat uncang. Kita pergi dekat uncang transfer. So kita pergi kat uncang emas. Okey, so kat sini dia akan tunjukkan berapa banyakkah dalam akaun kita sekarang uncak emas yang kita ada. So macam sekarang dekat akaun mak saya ni kita ada 5.25 gram. So kat sini bila kita nak transfer kepada orang lain, akaun KAB orang lain, charge dah RM1 sahaja. Tapi kalau kita tengok sini, kejap saya buat desktop site. Tapi kalau dekat akaun sendiri tak ada. Tapi kalau ke akaun orang lain, dia charge RM1. Okey? Okey, baik. So sekarang kalau kita tengok kat sini, okay, saya buat balik view yang biasa supaya anda lebih mudah nak nampak dan faham. Okey, so kita pergi dekat ada members. So transfer tu siapa? Okey, untuk transfer tu ni kita kena tahu kod KAB dia dan pastikan betul lah. Kalau silap kan transfer ke orang lain. So inilah kelebihan KAB Gold di mana kita boleh transfer uncak emas kita kepada orang lain. Itu yang best dia. Okey, so yang ni saya transfer ke saya lah. Okey, so macam ni yang nampak. Sampai dia keluar macam ni, tekan. So maksudnya inilah betul KAB code untuk orang tu punya. So ni nama saya lah. So pilih wallet. So kita nak transfer uncak emas kita. So berapa nak? Contoh kalau mak saya tadi ada 5.25 gram kan. Okey, maksud 5 gram lah. 5 gram. Lepas tu ada 0.25 lagi. So katakan nak transfer 50. Dia sebenarnya untuk transfer ni dia boleh serendah RM50. Contoh kalau nak RM50, transferlah 0.075 1 gram. Tapi yang saya nak buat, so dia boleh custom dua, sama nak custom mengikut nilai RM ataupun nak custom melalui nilai gram. Ada RM ataupun gram. Okay? So macam saya nak transfer 1 gram. So yang nilai dia adalah RM704 pada harga hari ini. Okay? So kita continue pada continue with transfer. So dia check betul tak? So kita nak transfer kat siapakah nama dia, wallet mana, berapa gram, berapa charge free dia. So pastikan detail ni betul. Selepas tu kita pilihlah select payment channel kita. So saya pilih yang online banking, proceed to payment. Okey, nampak. So dia akan start keluar macam ni lah. Okey, so kita pilih bank mana yang kita nak nak dapat yang charge RM1 tu. Charge RM1 tu kat atas bank kita lah, bukan kat atas uncak emas kita. Okey, so kita proceed to payment. Okey, baik. So selepas kita dah pilih select payment tadi, so RM1 tu charge kat atas bank kita, bukan kat atas uncak emas kita. So ni dari sini dekat resit kita lah, kita boleh panggil macam tu. So uncang transfer kita transfer kepada orang tu. So ini dia punya number lah. So ni kita dah fulfill, maksudnya dah berjaya. Okey, so nak tahu berjaya atau tidak, kita pergi balik dekat dashboard kita, kita tengok. Nampak tak? Dah kurang jadi 4.25 gram. Tadi kan 5.2, ni menunjukkan transaksi tu berjaya. So kita nak check pula orang tu dapat ke tak. Sebab lagi satu, untuk uncang emas ni, kalau anda bukan executive partner pun boleh transfer, tak ada masalah. Okey, so anda GS Agos Sebu pun boleh, kalau executive partner pun boleh, tak ada masalah. So dia tak terikat pada pangkat apa untuk anda
buat uncang transfer. Okey. So nak tahu betul ke tak saya dapat, okey, saya kena buka saya punya akaun KB Gold. Okey, jap saya log out kejap yang ni. Okey, saya masuk akaun saya. Okey, kejap Tara, Alhamdulillah. Saya dapat 1 gram daripada mak saya. So ni yang biasanya dengan KB Gold, di mana kalau kita nak transfer uncang emas kita boleh. Contoh macam saya ikutkan saya tak ada 1 gram sebab banyak yang saya dah withdraw, saya dah fizicalkan emas saya. So ini yang ada uncang emas saya asyik. So kita tengok pula dekat detail dekat uncang ni. Kejap I think tengok kat transaction ni kot. So nampak tak dekat sini? Kalau kita nak check apa-apa transaction yang berlaku di dalam akaun KAB kita, yang kita beli, yang kita transfer, yang kita dapat dan sebagainya, boleh tengok kat sini. Contoh macam ni tarikh hari ni lah 27 Februari 10.27 pagi. Nampak? So dia tunjuk kat sini. Okey, saya dapat ni daripada KAB Gold KAB, nombor kod dia. So kalau tengok nombor ni KAB Gold 00050534 ni, ini ibarat IC kita di dalam KAB Gold. So ini kira kita punya ID agent lah, dealer. So alhamdulillah saya dah dapat 1 gram daripada mak saya. So dengan adanya fungsi ini, inilah kita boleh jadikan sebagai apa? Hadiah hari jadi ke, hadiah anniversary ke, ada apa duit raya ke pun boleh, tak ada masalah. So anda boleh gunakan fungsi ni dengan bijak. Dan anda juga contoh antara salah satu idea yang lain, anda boleh gunakan contoh kalau anda ada agent, ada staff, anda nak bagi reward bonus. Mungkin salah satu idea dia adalah anda boleh menggunakan fungsi uncang transfer untuk bagi dekat agent ataupun staff. Okey, itu saya daripada saya. Terima kasih. So barang siapa yang nak daftar percuma sahaja akaun emas dan perak KAB Gold, boleh daftar di bawah rangkaian saya. So ini adalah saya punya ID code KAB Gold, KAB 00050534. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.